Kalau model biasa pun dah cukup buat jenama lain berpeluh, apa jadi bila owner letak tanda Pro kat belakang? Adakah ia sekadar gimmick pemasaran atau ini adalah true flagship killer untuk tahun ni? Hari ni kita ada Honor 600 Pro, sebuah peranti yang bukan je bawa hardware yang memang giant, tapi ia syarat dengan keupayaan AI dalam ni. Yang mungkin akan ubah cara kita semua guna smartphone maybe? So, selamat kembali ke Ultimate Awesome Studio. So, hari ni kita nak rungkai segala rahsia yang Honor 600 Pro ni ada. So, kita akan test kamera dia, tengok macam mana sistem AI dia. Dan of course lah, kita nak tengok jugalah bateri dia. Adakah dia masih kekal alien? Masih kekal unik macam generasi yang sebelum ini. So, jom kita mula. So, bila sebut Pro, aura premium tu wajib ada. Honor 600 Pro tampil dengan binaan yang lebih solid. Bingkai dia menggunakan material logam premium dan panel belakang pula datangkan dengan kemasan bergrade tinggi yang memang rasa eksklusif dalam tangan. Berat dia actually lebih sikit je daripada model biasa. Sekitar 200 gram berat dia, tapi yang paling penting, model Pro kali ni lengkap dengan penarafan kalis air debu IP68, IP69, IP69K kalau ikut website dia lah. Jadi kalau tengah buat shoot kat luar, tiba-tiba hujan atau tumpah kopi ke, atau katalah korang nak record dalam kedalaman yang tak terlalu dalam dekat swimming pool, boleh letak je, pakai je video ke apa ke. So untuk paparan kita dapat skrin 6.57 inch AMOLED. So basically kalau kata kita banding dengan previous model, dia kecil sikit tapi dia AMOLED. Visual dia memang saya tengok tajam gila, grafik dia memang sangat-sangat cantik. Warna dia sangat punchy, vivid dan kontras dia sangat dalam. So memang nampak grafik quality the best I would say untuk model Honor series yang ratus-ratus ni, 600, 400, 500, 200 yang sebelum ni. Alright, maximum brightness, kecerahan puncak. Diorang push sampai lebih kurang 5000 nits. Memang tak ada masalah langsung nak tengok skrin tengah panas terik. Let's say korang kat luar nak buka skrin tu. Even dia ada special mode di mana dia akan push. Kalau kata korang berada kat matahari, dia akan push maximum brightness tu. Dan untuk satu lagi yang saya nampak lah untuk Honor kali ni, dia datang dengan satu ciri wajib, iaitu perlindungan mata sebanyak 4320 Hz PWM dimming. So mata anda memang takkan rasa pedih walaupun korang scroll phone semasa gelap. So, audio juga dinaik taraf. Okay. Dual stereo speaker. Ada special audio support sekali. Bunyi vokal dia memang jelas. Bass dia memang pop terasa kat situ. So, kalau kata korang nak tengok layan cerita, YouTube ke, Netflix ke apa semua, so memang tak ada masalah. Masuk bab performance pula. Ini yang buat saya paling teruja. Honor 600 Pro dikuasakan oleh chip yang paling canggih, which is Snapdragon 8 Elite. Okay. Apa yang best dia pasal Snapdragon 8 Elite ni? Sebab chip ni adalah chip AI khusus daripada Honor sendiri. So kalau kata dulu AI kita kena guna app lah apa semua ni, dalam otak chip dia sendiri memang ada support AI sendiri. So memory kita ada lebih kurang 12GB RAM berserta RAM tambahan daripada Honor RAM Turbo, dan juga storan yang kita dapat adalah 512GB. Sebab utama chip AI ni penting adalah sebab Magic OS yang terbaru ni padat dengan ciri AI. So, apa yang Honor buat? Kalau kau tengok device-device yang lain, semua dia update dengan Magic OS 10 tu, semua datang dengan AI capabilities yang sangat-sangat best. So, AI generative yang korang selama ni kena guna app, korang just boleh terus buat dalam phone saja. Okay? So, contoh dia korang boleh buat rumusan, nak buat summary untuk artikel yang panjang, nak translate perbualan real time, ataupun let's say just object iris dalam gambar tanpa perlukan connection internet yang laju ke apa ke, chip dia boleh buat. Dan benda ni diproses terus dalam phone Dia tak perlu melalui internet ke apa susah-susah semua tu. Main game. Okay, setakat game berat macam grafik maksimum, phone ni langgar macam tu je babe. Suhu maintain sejuk sebab sistem penunjukan dia jauh lebih besar pada model standard. Tapi yang saya nampak bila saya main game yang berat, betul-betul berat dan main agak lama, korang akan rasalah sedikit warm. Sikit je warm. Korang akan rasa sikit je warm dia tu. Alright, kamera adalah perbezaan paling ketara untuk model Pro ni. Sebab kalau kata susunan 3 kamera belakang ni, korang nampak ni, bukan biasa-biasa. Dia ada kamera 50 megapixel.
kamera 12 megapiksel, kamera 200 megapiksel geng kat sini. Dengan lensa periskop beresolusi tinggi ni, gambar portrait korang memang naik taraf on point lah ke studio level. Dia ada stiker yang apa tu, hardcourt tu kan. Dia start daripada, tak silap saya, daripada Honor 200 Pro. Betulkan saya kalau kata saya salah kat bawah ni. So pengiraan depth of field semasa korang ambil gambar tu dibantu oleh AI, membuatkan dia pemisahan objek tu nampaklah bokeh orang kata tu. Jadi perfect. Kamera hadapan dia pula sama juga, which is 50 megapiksel, memang sesuai untuk korang yang suka selfie. Dan video dia rakam, boleh rakam sampai 4K 60 fps sesuai untuk konten-konten creator yang nak guna. So 4K 60 fps ni boleh guna dekat lens belakang dan kamera belakang dan juga kamera depan. So dia juga datang dengan optical image stabilization dan electronic image stabilization. Dia memang sangat mantap. Video ada saya tunjukkan ambil semasa saya berjalan, tak pakai gimbal apa-apa sebab saya ada gimbal tapi saya tak guna gimbal untuk test kamera phone ni. Walaupun penuh dengan hardware yang padu, mesti korang ingat, alamak mesti teruk gila bateri kan. Tapi apa yang owner buat, kalau korang perasan model-model sebelum ni kan, dia push apa? Dia push bateri kan? Ya betul. So bateri dia tak compromise langsung dalam model ni. Kita dapat bateri yang generasi baru datang dengan 7000 mAh ataupun 7000 mAh. Okay. Bateri ni tahan ekstrim, cuaca panas atau sejuk pun drain dia tetap konsisten. Ada setengah model-model phone lain ataupun phone lama lah mostly. Kalau kata korang dia panas, bateri dia tak konsisten tau dia drain. Biarpun korang main game sama. So untuk pengecasan pula, untuk charging kita support dia 80 watt super charge wirednya. Dan istimewa untuk model Pro ni, dia sokong 50 watt untuk wireless. Balik rumah letak je atas pad charging, kejap je dah penuh. Kalau korang nak charge tukar ke phone lain pun boleh juga, tak ada masalah. So ada banyak lagi yang kalau kita nak cerita pasal Honor 600 Pro ni. Nanti kita akan buat video satu lagi. Jadi apa kesimpulan untuk Honor 600 Pro ni? Kalau anda seorang power user, content creator atau even gamer yang nak sebuah telefon dengan AI yang bijak, yang sebenar, AI sebenar dengan ketahanan bateri yang gila, kamera cantik, model Pro ni kira macam satu pelaburan yang sangat berbaloi lah. Kalau kata korang nak, kata pun dia boleh kata all-rounder lah. Rather than dulu orang kata model 600, 400, 200, 500 semua adalah mid-range. Sekarang dia dah jadi flagship. Dia orang dah. Okay. So, ia memang beri saingan yang sengit tau pada jenama flagship yang lain. Sebab kalau kau tengok cara dia promote pun, dia dah buat bandingan dengan semua phone-phone flagship yang mahal-mahal gila bank tu. Okay. So, itu saja review daripada Atami Awesome Studio untuk kali ini. Korang rasa macam mana? Drop komen kat bawah. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Kita jumpa dalam video review yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.